Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Usah tegak depan pintu macam orang minta hutang pula. Duduk, 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 duduk. Nak minum tak? Teh? Kopi? Tak nak pula. Pasal tak boleh macam itu dong. Orang datang bertamu, orang nawar. Apa tak? Kopi kopi. Dek, kopi satu dek. Tamu jauh datang ni ha. Aduh, mak. Tak boleh datang rumah orang nolak doh. Rezeki namanya. Tak boleh tolak. Buat pantun zaman dulu. Kalau takut dilanggar lembu, jangan duduk di tengah padang. Kalau kau datang sebagai tamu, minumlah biar hati kami senang. Aduh. Makan dah, makan. Kenyang pula. Makan dulu. Aduh tu masak tadi. Banyak bini yang masak tadi. Makan dulu. Tak nak. Kenyang nak balik lagi? Kau main laju balik. Aduh mak Yelah. Ayo. Bang, ngapa ni mengajak orang makan? Awak belum lagi masak doh. Jangan masak, belanja je belum lagi doh. Tak apalah nak dimasak hari ni katnya. Abang buang pelawak je tadi. Besok tu tanya dulu. Kalau dah masak orang tak baru masak ajak orang makan. Fikir masak tadi. Untung dia tak nak makan. Kalau makan bansai awak di mana.